Sakit perut aku. Apa benda ni, weh? Astagfirullahaladzim. Apa ni? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lahwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. صدق الله العظيم. Air ni bawa minum. Selawat banyak ya. Saya kat mana ni, bang? Oh. Tadi saya ada nampak abang pengsan dekat lorong belakang tu. Tu yang saya bawa abang balik ke rumah saya kejap. Mungkin abang penat sangat kot. Tadi saya dengar abang baca surah Al-Mu'minun. Tadi yang saya baca tu surah Al-Mu'minun, Allah ada menjelaskan yang antara ciri-ciri orang-orang mukmin yang berjaya, salah satunya adalah yang menjaga solatnya yang khusyuk, menjaga kehormatan diri, menjaga diri daripada perbuatan sia-sia, menunaikan zakat, menjaga amanah dan Solat. Oh. Betul? Solat. Saya tak ingat, bang, bila last saya solat, bang. Tak tahu, bang, solat saya diterima ke tak. Nak cakap khusyuk, saya tak tahu saya pernah dapat solat khusyuk ke tak, bang. Hari-hari saya solat, saya doa, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Tapi ada saya minum arak, saya berzina, saya ambil dadah. Bang, kalau pasal solat pun saya dah lalai, bang. Macam mana saya nak jadi orang mukmin, bang? Nak jadi Muslim pun tak boleh, bang. Saya lalai, bang. Bang? Bang? Kalau ikutkan hati aku, ya Allah, aku terasa sangat jauh. Aku... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, nama saya Ammar. Ni kawan saya Aiman. banyak salah, ya Allah. Sampai aku takut nak panggil nama kau, ya Allah. Kadang aku rasa aku tak layak pun nak sujud. Menyesal dulu. Tak layak nak minta apa-apa. Tapi hati ni tetap datang pada kau juga, ya Allah. Sebab aku memang tak ada tempat lain dah.
Kalau kau nak hukum aku terima. Sebab memang aku yang lalai. Aku yang lupa. Aku yang selalu pilih dunia, padahal kau yang paling setia tunggu aku kembali. Hari ni ada orang dia kerja pagi sampai petang cari duit, cari kekayaan, tapi tu Tapi ya Allah, jadi atas sebab tu bang saya nak ajak abang kalau masih ada ruang, solat jemaah. Sedia. walaupun sekecil zarah, Saya abang Nisa dululah. Terima kasih bang. InsyaAllah kita jumpa. jangan tinggalkan aku. Waalaikumsalam. Jangan buang aku jauh dari rahmat-Mu. Yuk, gerak. Aku rindu rasa tenang. Aku rindu rasa dekat dengan kau. Aku rindu jadi hamba yang kau pandang dengan kasih sayang. Bukan hamba yang lari dan terus lari. Terima kasih. Ampunkan aku ya Allah Assalamualaikum. untuk setiap dosa yang aku ingat Bang. Nak makan ni bang? dan dosa yang aku lupa, Belum lagi. Abang saya nak cakap dengan abang sikit boleh? untuk setiap janji yang aku mungkir, Aku banyak-banyak kan Allah cipta kita sebagai untuk setiap manusia. sujud Nikmat yang pertama yang aku sekali kan. buat tanpa Dalam hati. banyak-banyak makhluk cipta. Kalau kau izinkan, bagi aku peluang baru. Bagi aku kekuatan untuk berubah sebelum kau jemput aku pulang. Sadaqallahul-azim. Oh, sedap suara. Oh, alhamdulillah. Allah bagi sedap. Ni abang nak makan apa saya order? Oh. Makan apa Saya rasa nak makan nasi pak kerapau. Pak kerapau ayam. Kerapau. Ya. Laju betul? Tak, belum order lagi. Mina. Ni buat luggage kenapa? Tolong I perlukan you. I pregnant.